Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ni kita try tengok market nampak Petron NM pagi ni nampak okey. Petron NM kalau kita nampak, kita tengok dari segi volume, nampak dari segi volume pula nampak agak mudah, tapi dari segi chart Petron NM okey. Petron NM, Suncon, nampak Suncon ni agak menarik. Suncon ni agak menarik sebab dia nampak dah start uptrend tu. Suncon di MA15, Suncon menarik. Suncon nampak agak menarik, macam ada momentum lah. Kalau kita tengok dari segi Bollinger Band pun dia nak breakout apa Bollinger. Suncon nampak ada potensi, kita boleh hold lagi, dia tak breakdown MA9 ni. Suncon kita boleh ambil pada harga 5.96 lah, 5.96. Boleh observe dulu tengok macam mana. Suncon, nampak Suncon agak menarik. Petron NM nampak walaupun dia pun nak trend juga, tapi nampak dia chart dia tak cantik, dan dia kan volume dia tak berapa bagus, dan dia mungkin dia tak ikut technical analysis. Nampak Suncon ni okey, dia agak mudah pula. Mudah belum uptrend lagi Suncon lah. Rasanya kita boleh ambil Suncon sebagai kita punya stok pilihan hari ni lah. Suncon Suncon walaupun volume dia baru 118, 5.96. Okey, tak apa, tengok dulu pergerakan dia. Suncon mungkin the first TP dia kat sini lah kot. Ni resistance dia 6 ringgit the first TP dia. minit. $6.085. Suncon nampak istu hijau pun ni cantik, istu hijau. Suncon observe dulu pergerakan market Suncon. Cuba tengok M1, M5 pun ada dua batang candle M1. Untuk mungkin lebih info lah. Okey, nampak sini
macam dia nak ke atas ni. F5 F15. Nampak ada rejection harga sikit kat sini. Mungkin sini resistance lah. Dia orang menjual kat sini. Mana yang sangkut sini jual. Tengok macam mana pergerakan dia. Kayak observe, tengok macam semalam punya stok. Alhamdulillah lah, ada kenaikan lah semalam punya, tak silap Bitrop ada kenaikan belah petang. Belah petang tu ada kenaikan. Tak tahu market hari ni macam mana dari segi overall dia. Lebih banyak sektor yang hijau tak? Lebih banyak hijau. Macam okey lah dari segi market. Kita tengok dulu Angkon ni mana. Gamuda nampak Gamuda tak menarik juga Gamuda. Tapi dia tak uptrend lagi lah. Kau nak ikutkan, dia tak uptrend lagi. Sangkon atau Gamuda, kita try pilih salah satu. Sangkon atau Gamuda. Sangkon ni dah uptrend, Gamuda ni belum lagi, tapi nampak agak menarik. Tu nampak dia, nampak candle Gamuda ni dia dah breakout. Nampak Gamuda agak menarik lah. Gamuda, Sangkon, tengok dari segi volume. Gamuda Sangkon ni apa tak ada. Ini Gamuda Sangkon. Action tu rejection. Nampak yang ni volume lebih tinggi Gamuda. Kita pilih Gamuda lah. Segi volume ni kan. Nampak Gamuda agak meyakinkan lah. Agak meyakinkan, tapi kalau nak tunggu dia confirmation dia
cross